Assalamualaikum and selamat tengah hari and a very good day to all the members of the press present here. Kami berterima kasih di atas jelas minat tuan-tuan semua dengan sidang media ini, dan kita telah mengadakan mesyuarat pusat yang biasa dan disertai oleh pimpinan semua peringkat, khususnya ahli-ahli Majlis Syura Ulama, dan mesyuarat ini dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden dan disertai dihadiri oleh Mursyidul Am dan semua ahli-ahli, dan kita telah mencapai beberapa keputusan dan keputusan tersebut akan dibacakan oleh Datuk Seri Presiden. Ya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pertama saya ucap terima kasih kepada pihak media yang menunggu untuk mendapat maklumat dan penjelasan kepada PAS berhubungan isu yang hangat diperkatakan di seluruh negara. Suka saya menegaskan keputusan yang kita ambil, dan kita tegaskan lagi keputusan yang lalu, iaitulah yang pertama, PAS menolak sebarang kerjasama dengan UMNO dan BN untuk mewujudkan kerajaan, sama ada di peringkat pusat ataupun negeri. Oleh itu, sebarang tawaran daripada UMNO untuk mewujudkan kerajaan bersama di semua peringkat tersebut tidak lagi berbahaya. Yang kedua, PAS akan terus terbuka untuk mengadakan perbincangan dengan semua pihak, termasuk parti-parti politik, NGO, institusi dan individu, demi untuk kepentingan negara dan umat. Yang ketiga, PAS mengulangi pendiriannya kekal bersama Pakatan Rakyat dengan memainkan peranan yang aktif dan positif selaras dengan perjuangan bersama, termasuk perjuangan kita untuk membuat perubahan kerajaan, dan kita mengajak ahli-ahli Parlimen UMNO supaya menyertai Pakatan Rakyat, sama ada PAS ataupun Parti Keadilan Rakyat, untuk sama-sama menyokong dan mendukung perubahan yang kita perjuangkan ini. Sekian, terima kasih. Ya. Kalau boleh hanya beberapa soalan kita. Ya. Datuk Seri, kenaan dengan mukabalah dengan UMNO untuk dekat dan diteruskan. Saya dah sebut tadi pertemuan. Yang kita tak khusus UMNO, semua parti-parti politik dan NGO. Ini akan PAS sejak dulu sehingga hari ini. Ya, okey. Kedua, Datuk Seri, adakah tindakan akan diambil pada mana-mana pimpinan yang mungkin akan mengadakan pertemuan-pertemuan sulit dengan pimpinan UMNO untuk bincangkan tawaran? Tidak ada sulit lagi. Kita mengadakan, boleh diadakan pertemuan. Yang pertemuan ini sudah tentu akan dimaklumkan kepada parti, dan selama ini pun dimaklumkan kepada parti. Ya. okey. Tiga. Datuk Seri, the election yang baru yang lepas, bukan kau dan Malay dan Chinese dan Indian dan dia orang undi PAS. Sekarang PAS punya standard macam mana? Tujuh atau? Kita menghargai sokongan daripada kaum yang bukan Islam kepada PAS, dan kita meneruskan penghargaan ini, dan insya-Allah suatu kemajuan akan dilakukan, akan dibincang di masa yang akan datang untuk memberi peranan mereka yang lebih dalam arena politik bersama dengan PAS. Datuk Seri cakap tadi pertemuan, adakah selepas ini akan wujud masih lagi wujud mukabalah ataupun muzakarah? Saya menyebut pertemuan secara umum. Nama tu buatlah, nak buat apa, pertemuan akan ada. Tapi dengan semua, bukan sahaja dengan UMNO, dengan semua parti-parti politik yang bukan Pakatan Rakyat dan NGO dan semua pihak. Okey, kalau Ya. The support from PAS to Pakatan Rakyat ini been affected by the Federal Constituency. Would you support the Datuk Anwar Ibrahim in view of the Federal Constituency? Saya telah membuat kenyataan awal.
PAS sebagai sebuah parti Islam tetap mengatakan bahawa isu tersebut dah diselesaikan mengikut syariat Islam, dan saya rujuk kepada perlembagaan 121A1 kes yang berkait dengan orang Islam hendaklah dirujuk kepada mahkamah syariah. Okay. Kalau sekiranya tak boleh, UMNO kena buat perubahan. Saya tak mahu isu ini dipolitikkan. So you still support Yeah. Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk hal itu? Ya, saya membela siapa yang kena zalim, masuk Datuk Seri Anwar. Dan kaedah perundangan Islam, orang yang bersalah, orang yang dituduh adalah tidak bersalah. Ya. Okay. Sorry, offer the UMNO, the Parliament MP, join the Pakatan. Itu kena tunggulah bila timbul masa. Ya. Saya ucapkan Ya. terima kasih kepada semua, dan kita akan ada muktamar tahunan parti di Ipoh, Perak, bermula daripada 13 malam, dan di peringkat pusat the General Assembly of the Party ialah pada 15 pagi perasmiannya sehingga 17 di Ipoh. So harap di Stadium Indra Mulia Ipoh. So harap dapat berjumpa dengan saudara-saudara semua di sana supaya kita dapat meneruskan lagi hubungan di antara kita dengan media, dan kita senantiasa berterima kasih kepada media dan berharap supaya segala laporan tentang apa yang kita umumkan ini dilaporkan dengan cara yang sebaik-baiknya demi kekuatan demokrasi dan politik dalam negara kita. Terima kasih. Ya. It's not clarified. Did you last meeting join sebelum? Join meeting.